Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur tuan-puan sekalian, masalah kita macam-macam orang ada masalah dalam dunia ni. Termasuk saya, tuan-puan, kita setiap hari ada macam-macam musibah, masalah yang datang dalam hidup kita. Tapi masalah yang paling besar sekali, ramai orang juga bila ada masalah yang berat, kadang-kadang dia rasa macam nak mati. Ada yang jumpa saya kata nak bunuh diri, terjun bangunan. Ada yang nak bunuh diri. Tapi masalah yang sebenarnya ialah masalah yang sebenarnya masalah yang betul-betul masalah ialah masalah yang bermula bila kita mati masuk kubur. Kalau kita tak kenal Allah, tak kenal Tuhan, itu masalah yang paling besar sekali. Bila kita tak kenal Allah, kita tak kenal Tuhan, dalam kubur ialah tempat yang pertama kita akan pergi. Dunia ni, satu orang kita tengok begitu bahagia, kaya, senang. Semua mungkin bercita-cita nak jadi macam dia. Apa dia nak, semua nak jadi macam dia. Ya Allah, jadikanlah saya macam dia. Tapi satu masa, macam kayanya dia, hebatnya dia, besarnya kerajaan dia, kuasa dia, datangnya kematian, habislah seluruh kesenangan dunia ni, habis tamat. Bahagia sangat, macam tak nak mati. Datang kematian, habis kesenangan dunia dia. Satu orang pula yang seluruh hidup dia susah, sedih, sakit, rasa macam tak berhenti-henti. Masalah datanglah hidup dia. Siang malam masalah datang, 24 jam. Tak berhenti-henti masalah datang. Dan semua orang kata, saya tak berhenti-henti musibah datang. Orang tengok muka dia pun jadi masalah, stres. Tengok muka dia pun dah stres dah. Tapi tuan-puan sekalian, datangnya kematian, habislah seluruh kesusahan, musibah, sakit dalam dunia ni. Tapi satu orang yang bila dia mati dalam keadaan dia tinggalkan amalan agama, mati tanpa kenal Tuhan, maka dia dalam kubur, dia akan menghadapi kesusahan. Sebab tu barang siapa jaga solat 5 waktu, awal-awal waktu. Ini asaslah agama ni selepas iman, ialah solat. Solat ialah perintah Allah yang pertama selepas iman. Dan solatlah perintah Allah yang mula-mula akan disoal di hari mahsyar nanti. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bila mana-mana gubernur dia lambat solat, dia panggil dan dia rotan, dia sebat. Dia rotan. Itu orang boleh lah kan, mana-mana. Bukan maksudnya sebab orang yang jaga solat, dia akan jaga hidup dia seluruh akan jadi betul, jadi baik. Orang jaga solat, Allah beri 5 perkara. Allah akan selesaikan 5 masalah di 5 tempat, di 5 alam. Siapa jaga solat, Allah SWT akan berkatkan rezeki dia. Hari ini seluruh dunia risaukan pasal rezeki. Siang malam risau pasal rezeki. Orang jaga solat awal waktu, Allah SWT akan berkatkan rezeki dia. Allah cukupkan rezeki dia. Rezeki ni Allah yang beri pada siapa yang dia nak. Dan dia boleh tarik semula rezeki, boleh tahan daripada siapa yang dia nak. Sebab tu kita jaga solat, Allah akan betulkan hidup kita. Untuk tu belajar jaga solat. Kedua, orang jaga solat, Allah jauhkan siksaan kubur. Daripada kubur, dalam azab kubur, satu orang yang mati tanpa iman, kubur akan himpit dia sampai tulang rusuk dia berceragah, sampai dia akan rasa kesakitan. Tu masalah yang sebenar bermula dekat kubur. Kalau dalam dunia kita tak jadi orang baik, dalam kubur jadi masalah, jadi berat, jadi beban untuk kita. Untuk tu orang yang jaga solat, bila dia masuk je dalam satu hadis Nabi SAW, diceritakan satu orang mati dengan iman, Allah hantar malaikat yang sangat banyak untuk menguruskan jenazah dia. Mungkin dalam dunia nampak ada beberapa orang urus jenazah dia, tapi hakikatnya ada ribu malaikat, yang ada ratus, ada kata 500 malaikat datang dan menguruskan jenazah dia. 500 malaikat yang akan uruskan jenazah tu. Daripada sebenarnya Allah nak beri kemuliaan. Dunia pun kan, kalau orang besar jalan, sebenarnya mungkin 5 biji kereta, 2 biji iring pun dah cukup. 2 biji motor besar nak bagi jalan laju pun dah cukup. Tapi kadang-kadang kalau orang besar-besar, bukan sebiji, 10 biji kereta depan belakang.
motor-motor besar lagi iring, nak bagi nampak gah, hebat. Tuan-tuan sekalian, orang-orang yang mati dalam keadaan Allah sayang dia, maka ada malaikat akan datang bawa kasturi, ada bawa wangi-wangian, dan akan urus jenazah dia. Dan penghuni langit, penghuni, para malaikat dan semuanya tak sabar-sabar menanti roh dia. Kemudian bila dia masuk kubur, kubur kata labbaik, labbaik, selamat datang buat kamu ke dalam dunia, orang yang berjalan atas aku. Kamulah manusia yang paling aku rindui, kamulah orang yang paling aku sayangi, kamulah orang paling aku cintai. Aku tak sabar-sabar nak menanti kamu. Kamu lihatlah bagaimana hari ini layanannya sebaik-baiknya untuk kamu. Kemudian kubur akan seluas mata memandang. Akan terbuka satu pintu yang keluar harum-haruman syurga. Keluar satu pintu terbuka, akan keluar haruman-haruman syurga. Kemudian akan dikata antara orang solat subuh ni, dengan ditiupkan sangkakala macam antara solat sunat sebelum subuh dengan solat subuh je. Sekejap je masa berlalu. Sekejap je masa berlalu. Kemudian terbuka satu pintu keluar haruman-haruman syurga. Saya dengar sebab tu orang yang jaga solat dalam kubur, Allah akan angkat azab kubur dia. Tapi orang yang mati tanpa iman, tanpa kenal Tuhan, jauh daripada Allah, banyak melakukan kesilapan dosa, kubur kata pada hari ini, la labbaik, tak ada ucapan alu-aluan untuk kamu. Tak ada ucapan alu-aluan untuk kamu. Lihatlah, tengoklah bagaimana azab yang akan datang kepada kamu. Maka kubur akan himpit dia sehingga tulang rusuk dia berceragah. Dan akan terbuka satu harum pintu yang kecil mengeluarkan haruman-haruman. Bukan haruman, bau-bau busuk daripada api neraka. Maka semenjak kubur bermulalah azab dia, sehingga orang-orang yang akan kata, ya Allah, cepatkanlah hari mahsyar sebab kami dia tak tahan dalam kubur. Bila sampai dekat mahsyar, mereka terus diazab dan mereka kata, ya Allah, cepatkanlah hari mahsyar ni supaya kami, kau nak masuk neraka, campak je kami dalam neraka. Dia terlupa yang azab tu sehari demi hari, azab tu semakin bertambah. Tuan-puan sekalian, orang jaga solat, Allah beri 5 perkara. Pertama, Allah beri berkat rezeki. Kedua, Allah jauhkan siasaan kubur, selamat daripada azab kubur. Kongsikan dengan anak-anak kita, beritahu pada anak-anak. Orang jaga solat, Allah selamatkan dia daripada azab kubur. Sebab tu ulama dalam hadis Nabi SAW ceritakan, suruh baca surah Al-Mulk, Tabarakallazi. Ada sekali sahabat duduk bermalam kat satu kubur. Tiba-tiba dia dengar ada orang baca Tabarakallazi. Dia balik, kalau kita berlari dengan dalam kubur bunyi suara, dia tak tahu ada kubur kat situ. Dia beritahu Rasulullah SAW, dia tak tahu ada kubur dekat situ. Tapi penghuni kubur sedang baca Tabarakallazi. Dengar dalam kubur, ada surah Tabarakallazi sedang dibacakan. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah Tabarakallazi ni menjaga seseorang tu selamat daripada azab kubur. Dia akan dipelihara, diselamatkan. Itu pesan pada mak, ayah, adik-beradik, anak-anak kita. Hafal surah Tabarakallazi. Hafal surah Tabarakallazi. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kongsikan, suruh keluarga kita hafal ayat ni supaya kita selamat daripada azab kubur. Surah ni berikrar, dia takkan tinggalkan buat sesiapa yang membacanya. Rasulullah SAW takkan tidur selagi tak baca 2 surah, surah Sajadah dan surah Al-Mulk, Tabarakallazi. Dan ketiga, orang jaga azab, seorang yang jaga solat, Allah beri buku amalan di tangan kanan. Ada orang dapat daripada belakang, ada orang dapat daripada kiri. Dan orang ni semua akan diazab. Tapi orang dapat daripada kanan ni, dia dapat kemenangan. Macam dalam dunia, kalau kita dapat degree, dapat master, PhD, kita dapat apa-apa anugerah, kita rasa gembira. Yang beri ni, inilah anugerah yang sebenar-benarnya. Kita melompat kadang-kadang masuk konvo kan. Nampak kalau gambar konvo dulu, orang campak topi, dia seronok konvo, ambil gambar, campak topi tinggi-tinggi. Tapi lepas tu termenung dah SMS, hantarkan lecturer, nak kerja apa ni, ada kerja kosong tak, hantar kat orang ada kerja kosong. Baru sekejap gembira, sedih datang balik dalam hidup, fikir nak cari kerja apa pula. Tuan-puan sekalian, orang dapat buku amal tangan kanan. Inilah bahagia, kejayaan, kemuncak kegemilangan seseorang. Berhasillah segala kasih sayang, penat, lelah, letih dalam dunia buat kebaikan. Untuk tu beruntunglah orang yang dapat buku amal di tangan kanan. Keempat, Allah beri dapat lintas titian sirat sepantas kilat. Ada kata titian sirat 500 tahun mendata, mendaki, menurun, macam rambut di belah 7, tajam macam mata pedang. Ada orang jalan dalam keadaan merangkak, tapi orang jaga solat awal waktu, lelaki berjemaah, wanita awal waktu, mereka akan lintas titian sirat sepantas kilat. Mereka akan melintas titian sirat sepantas kilat. Mereka akan selamat. Dalam hadis ada ceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan duduk kat tepi titian sirat dan kata, ya Rabbi, salim salim, ya Allah,
Nabi dah masuk syurga, keluar balik daripada syurga. Tetap nak selamatkan umat ni sambil doa, Ya Rabbi salim salim. Nabi yang sangat penyayang, Ya Rabbi salim salim. Ya Rabbi salim salim. Kemudian kelima, Allah akan bagi masuk syurga tanpa hisap. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah doa nangis. Yang Aisyah radhiyallahu anha dengar terkejut, Nabi nangis doa, Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, mudahkanlah hisab aku. Ya Allah, mudahkan hisab aku pada hari penghisaban. Ya Allah, minta Ya Allah, tolong mudahkan hisab aku, perhitungan aku. Maksud Ya Allah, jangan berkira dengan kami Ya Allah, jangan kira kami, jangan hitung kami Ya Allah. Kebanyak kebaikan kau buat pada kami. Kalau engkau hitung kami, habislah kami, habis kita semua. Ada kata selai baju je ratus tahun akan ditanya, di mana dapat, macam mana kamu guna. Setiap kain yang kita pakai ni, kain-kain baju-baju kita, semua Allah akan tanya di akhirat. Setiap ringgit yang kita dapat, setiap orang dekat akhirat takkan terlepas 4 soalan. Daripada mana dapat harta dan di mana dibelanjakan. Soalan tu pendek, tapi jawapan dia bukan sekejap. Macam orang nak buat kan, nak buat report apa cukai ke apa benda nak buat, bukan sehari, bertahun-tahun nak buat. Nak siapkan tu, kalau mula-mula Ya Allah, Tuhan je tahu macam nak menyiapkan tu. Kena upah orang sana sini nak buat, susah nak buat report, nak kira duit pada semua sekali, pada mana, nak cari resit tu pun dah pensan mana syarikat nak kira, nak cari, susah. Tuan-tuan dan perempuan Ya Allah sayangi, kasih sekalian, yang lagi berat lagi, bila kalau Allah hisap setiap pakaian kita, Allah hisap setiap apa yang kita buat. Daripada kita lahir sampai kita mati, agak-agak kau nak kira, nak buat perhitungan, kalau nak dicukaikan, habislah seluruh hidup kita ni. Untuk tu kita baca doa, Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Doa dengan Allah, Ya Allah, mudahkan hisap kami. Ya Allah, Ya Allah, mudahkan hisap kami. Pada hari perhitungan nanti, mudahkan hidup kami. Kemudian masuk syurga tanpa hisap. Inilah saat yang paling bahagia dalam hidup kita. Paling bahagia dalam hidup kita. Supaya Allah sayang. Supaya Allah sayang. Supaya Allah terima kita. Supaya Allah maafkan kita. Supaya Allah ampunkan kita. Supaya Allah ampunkan kita. Cepat tuan-puan masuk syurga tanpa hisap. Banyak apa jaga solat, Allah beri 5 perkara. Beritahu ke anak kita. Jangan risau nak rezeki, jodoh, ajak jodoh, perkahwinan, ketenangan. Siapa nak jodoh, siapa nak rezeki dia senang, siapa nak pelajaran dia berkat, difahami, dapat rizal yang bagus, supaya dapat rumah yang baik, kenderaan yang baik, tempat tinggal yang baik, suasana hidup yang baik. Supaya Allah hantar kita tu bawa kebaikan, bawa ketenangan. Baca doa, jaga solat awal waktu, dan Allah beri berkat rezeki. Wahai anakku dalam kubur, inilah bermulanya masalah. Sebab tu kalau ada masalah, jangan bunuh diri. Sebab kalau bunuh diri, kita akan masuk neraka terus. Sebab diri kita bukan kita punya, Allah punya. Diri kita, harta kita bukan kita punya, Allah punya. Sebab tu siapa bunuh diri dia, Allah marah. Allah beri sebagai amanah, dan dia tak boleh putus asa dalam hidup ni. Allah boleh ampunkan semua dosa, semua kesilapan. Walaupun manusia tak sudi nak ampunkan, manusia tak sudi nak maafkan, tapi Allah sudi maafkan. Jangan bunuh diri, jangan bunuh diri. Allah marah orang bunuh diri, terus masuk neraka. Sebab diri kita bukan kita punya, jangan perasan, Allah yang punya. Tangan saya punya, tak, Allah yang punya. Lidah saya punya, tak, Allah yang punya. Jaga solat, Allah akan jauhkan siksaan kubur. Ketiga, Allah beri buku amalan di tangan kanan. Keempat, dapat lintas titian sirat sepantas kilat. Kelima, dapat masuk syurga tanpa hisap. Kongsikan dengan ahli keluarga. Di masyar nanti matahari sejengkal atas kepala. Ada matahari, ada kata beberapa biji matahari yang sangat panas, sangat terik. Sehingga manusia akan berpuluh-puluh mencari Nabi-Nabi. Semua Nabi-Nabi begitu takut pada hari hisab, semua kata, Nafsi, 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 diriku, diriku. Semua kata diri aku, diri aku. Semua akan kata diri aku, diri aku. Masing-masing kata diri masing-masing. Tapi ada satu orang Nabi akan kata, Ya Rabbi, ummati, ummati. Ya Rabbi, ummati, ummati. Kita akan dengar semua Nabi-Nabi lain, termasuk Nabi Isa. Tak akan doakan mak di sini, Maryam. Nabi Yakub yang sayangkan Yusuf, tak akan minta untuk Nabi Yusuf. Dan semua Nabi-Nabi. Nabi Ismail sayang ayah dia Nabi Ibrahim, tak akan minta untuk ayah beliau. Semua Nabi-Nabi dalam keadaan begitu takut, dan semua akan kata, Ya Rabbi, nafsi, nafsi. Ya Allah, diri aku, Ya Allah. Ya Allah, cuma diri aku. Tolong selamatkan cuma diri aku. Tolong Ya Allah, selamatkan cuma diri aku. Manusia beri takut kemurkaan Allah SWT pada hari mahsyar. Semua kata, Ya Allah, mula ke Ya Allah, selamatkan diri aku, selamat.
Tapi kita semua ramai-ramai akan cari syafaat supaya hisab dimulakan. Manusia terlalu derita. Orang di mahsyar kata, ya Allah, kalau kami patut masuk neraka, masukkanlah. Tak usah azab kami begini. Ada orang akan jadi begitu panik dekat mahsyar. Tapi kita akan dengar satu suara doa, Ya Rabbi ummati ummati. Dan saya Muslim kata, satu Nabi akan doa, Ya Rabbi ummati ummati, Ya Rabbi ummati ummati. Kita semua akan dengar suara yang seluruh hidup dalam dunia menangis untuk kita. Kita akan berpeluang panjang umur, akan mendengar di mahsyar nanti, akan dengar doa, Ya Rabbi ummati ummati. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta ampun untuk umat ni. Dan ketika tu Allah sangat murka. Dan ketika tu penghisaban dimulakan. Dengan siapa penghisaban dimulakan? Maka Rasulullah SAW telah tunjuk ke Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bila melihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemurkaan Allah menjadi reda. Allah sayang pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Semua ni Allah tak berhajat pada siapa-siapa. Allah berkehendak, Maha Kuasa. Kisah-kisah ni cuma nak ceritakan kemuliaan orang-orang yang Allah sayang. Allah sangat muliakan mereka. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang mula-mula sekali akan dihisap, menyebabkan Allah maafkan kita, menjadi ringan hisap kita. Untuk tu menjadi orang baik bukan sahaja buat kita bahagia, bahkan bawa ramai manusia akan bahagia. Jadi tuan-puan sekalian, insya-Allah saya dekat Matrik KL, dekat bilik sini tu, sementara menunggu majlis dah bermula kat sana. Pukul 9 ni sesi saya sampai tengah hari. Kemudian petang ni Habib Ali Zainal Abidin dengan Ustaz Haryanto. Masya-Allah. Mudah-mudahan ada menjadi asbab kebaikan dan hidayah. Semua Allah takdirkan, semua baik. Apa Allah tentukan baik. Dan bercakap kebaikan baik. Setiap orang yang datang ni, mudah-mudahan Allah beri hidayah. Allah mudahkan perjalanan. Setiap langkah Allah mudahkan. Allah ampunkan dosa. Dan apa yang kita buat dalam dunia ni bukan cuma dunia. Kalau dunia, kita mati habis. Tak bawa pun kereta kita, rumah kita, pakaian kita, kenderaan kita, keluarga yang kita sayang, semua kita akan tinggal. Bila kita masuk je pergi kat kubur, semua tinggal. Keluarga tinggal, harta tinggal. Isteri pun kahwin dengan orang lain kan. Ada isteri sayang ni, sayang betul, kahwin dengan orang lain. Ada suami pun mungkin sekejap je kahwin dengan orang lain. Dan anak pun tak lama dia kahwin, dia ada keluarga, dia pun dah mula tak ingat kita. Tapi tuan-tuan dan perempuan yang Allah sayangi, kalau kita orang baik, insya-Allah kubur kita akan selamat, di mahsyar kita akan selamat, di titian sirat kita akan selamat masuk syurga. Untuk tu jaga solat waktu, berkongsi dengan anak-anak. Jangan marah anak, solat nak solat. Tapi jaga solat waktu. Allah beri 5 perkara: berkat rezeki, jauh sisaan kubur, beri buku amal tangan kanan, lintas titian sirat sepantas kilat, masuk syurga tanpa hisap. So anak kita hafal, biar dia dakwah kawan-kawan dia, supaya dia tahu bila solat Allah akan sayang dia. Dia tahu mana alam dia akan pergi lepas ni, kubur, mahsyar, sirat, syurga atau neraka. Jadi dalam dunia setiap apa kita buat, pilihan hidup kita dua. Satu nak pergi syurga, satu nak pergi neraka. Satu nak pergi syurga, satu nak pergi neraka. Siapa yang nak pergi syurga pagi ni? Orang yang datang masjid, orang datang majlis ilmu, orang yang pagi ni hikmat buat keluarga, ziarah keluarga. Siapa yang pergi neraka pagi ni? Pagi ni dia buat dosa, maksiat, dia cari jalan-jalan yang haram, dia cari rezeki yang haram, tuju jalan yang haram. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Ya tuan-puan, masya-Allah ramai yang dalam perjalanan jemput datang. Yang walk-in pun boleh lagi, jemput sama-sama. Ada beberapa tempat tu di keluarga sunnah ni, jemput sama di Matrik KL 3 sampai pukul 5 petang nanti. Mudah-mudahan sekitar boleh jemput datang. Jangan terlepas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.